Ini lens dia. Aku baca dulu surat yang dia hantar. Dia tulis sini, Assalamualaikum buat Adinda Zaming. Waalaikumsalam kakandaku. Semoga berada dalam keadaan sihat. Hendaknya alhamdulillah sihat. Ni saya hantar balik lens yang Zamin dah servis tempoh hari. Seperti yang saya nyatakan dalam WhatsApp, lens ni daripada 70 ke 115 mm focusing tak jalan. Buat manual pun tak jalan. Pada jarak 116 mm ke 200 mm focusing jalan. Okey, sebenarnya bukan focusing tak jalan. Focusing tu jalan. Okey. Cuma kata dia tak boleh fokus. Dia gambar tu tak boleh tangkap. Kena kira aku betulkan ayat lah kan. Harap dapat calibrate balik. Nanti dah siap, insya-Allah saya sendiri akan ambil di Penang sambil kena kopi ataupun nasi kandar dengan Zamin, insya-Allah bang. Ini kali bungkus abang buat kau-kau. Okey bang. Abang betul kali ni abang punya packing lulus. Okey. Setakat ni lens dia bergerak cantik elok. Okey. Buka set. Nampak normal. Okey, aku tak pasti, kamera tak ada kat aku. Tadi aku tengok dekat sini. Waalaikumsalam. Allah weh, nama panggil hang dia apa? Aku lupa. Takkan aku nak panggil An Muhammad Noh. Allah, aku boleh lupa. Apa weh nama panggil hang? Allah, minta maaf, lupa tak ada apa ya abang aku. Okey, sepatutnya dekat sini dia ada lambang full dengan yang belakang ni 0.5 dan infinity. Kebiasaannya yang ni kita tak letak full, kita letak dekat sini supaya jarak dekat pun dia boleh shoot. Kalau katakan yang ni yang mistake dekat button, alhamdulillah. Kalau tak, panjang cerita sebab lens ni nampak normal geng. Tapi tak apa, nanti aku akan test. Kalau aku test tak lulus, Benji mana ada Benji yang tipu aku. Okey. Kalau katakan dah tukar mode ni, dia tak boleh fokus, panjang cerita. Nak kena tengok lah sebab dia ni dia bukan masalah alignment sangat. Sebab masa hari tu dia post pun yang ni dah crack tudung depan ni. Kemudian aku takut body yang tak okey. Kalau body tak okey, tak boleh apa. Burn apa bun pula BURN lo terbakar. Okey, so kita akan tengoklah apa masalah dia. Harap-harap button ni sahaja. Kalau bukan button ni, kalau body yang collapse, panjang cerita. Okey. Kemudian sedikit tip, siapa yang belum ada 70-200 Nikon DSLR, siapa belum ada, hampa try cari yang first model VR1, tulisan dia warna merah. Yang tu personally aku pakai dua-dua biji geng. Aku pakai baru. Yang tu lagi best, sangat-sangat best berbanding dia ni. Tapi kalau untuk 2025 hampa cari tak jumpa. Okey, cari tak jumpa, boleh pakai ni. Bila hampa ada dua-dua baru hampa terbeza. Tapi kalau hampa tak ada, hampa beli dia ni. Tak ada isu pun. Dan biasanya lah, okey, grade A ni harga mau 4,000, 5,000, 5,000 lebih boleh main harga sebab barang dah tak keluar. Tapi ramai pembeli nak cari yang murah. Biasa tu kan. Biasanya harga 3,000 ke bawah ni, even 3,000 lebih pun kebanyakannya ada problem. Ikut rezeki masing-masing. Tapi ada problem bercari aku. Mudah lah. Okey. Cuma problem tu boleh settle dan tak boleh settle. Macam mana nak buat? Okey. Masa hampa beli, kalau hampa COD senang lah. Kalau hampa COD, hampa boleh test jarak dekat, jarak jauh, focusing, sharpness, VR dan sebagainya. Okey. Hampa kena
Check contoh 70 200. Yang kena check distance daripada 70, 90, 100, 150, 200 mm. Tu kemudian dia kena ada 4 jarak pula. Contohlah jarak hang dengan subjek 1 meter. Lepas tu jarak hang dengan subjek 5 meter. Jarak hang dengan subjek 10 meter. Jarak hang dengan subjek 50 meter. Contoh. Dia pas tu apa semua, hampa nak nego, hampa nak beli, hampa tak jadi beli. Kat situ hampa dah boleh decide dah. Itu tips lens apa pun memang macam tu. Okey. Yang lain-lain tak ada apa aku nak cakap. Kalau kata hampa ada nak servis, nak repair dengan aku, contoh ni daripada Kota Kinabalu hantar aku sampai ke Penang. Okey, aku di Aitam Penang. Kalau katakan hampa jauh, post mudah dan murah. Kadang-kadang hampa nak masuk pulau, jam apa semua, minyak, petrol apa semua, kalau hampa main jalan tak apa lah. Okey. Yang tu pasal baju aku pun ni jadi cerah gelap. Dah lah aku ni kurang cahaya. Okey. Kemudian kalau kata hampa dekat, hampa nak jumpa juga, insya-Allah tak ada isu pun lah kan. Hampa just nak tanya, nak servis, nak repair, pendapat dan sebagainya, nombor aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Hampa tengok nombor aku. Jangan call biasa, jangan call WhatsApp, aku takkan jawab. Hampa hanya message, text, voice message atau video message hantar ke nombor aku dalam bentuk WhatsApp. InsyaAllah aku jawab dan sabar. Kalau let's say aku tak reply 2-3 hari, hampa message balik. Sebab yang tanya aku ni ramai. Kemudian kalau aku tak reply langsung, cari orang lain kan. Manusia ni ada ramai, ada banyak, dan perangai macam-macam kan. Okay, so setakat tu je aku share dekat hampa. Alright, bye, ciao, assalamualaikum.